Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Halo. Salam. Semua sihat? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Faiz sihat Faiz? Ada cikgu. Baik dah makan? Alhamdulillah. Bila semua boleh dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Boleh? Baiklah, disebabkan cuaca kita yang tidak menentu, jadi sekolah terpaksa tutup. Jadi kita terpaksa buat kelas secara online lah je. Secara dalam talian. Semua okey Semua okey? Okey go, okey. Okey go. Baik. Jadi pada hari ini cikgu nak tanya, siapa dekat sini, siapa antara kamu semua, siapa yang suka membaca? Cuba angkat tangan. Cuba react. Daniel Iman suka, Lumah Hasif suka, Amirul Hakimi suka. Bagus. Bagus. Baik, jadi antara banyak-banyak buku cerita yang kamu suka, yang kamu dah baca, kamu suka yang mana? Boleh Daniel Iman boleh beritahu cikgu? Daniel Iman? Boleh cikgu. Cerita Saya suka baca cerita Gagak yang Bijak. Gagak yang Bijak. Faham? Ya cikgu. Lumah Hasif? Lumah Hasif? Lumah Hasif? Ya go. Cerita apa yang kamu suka? Saya suka cerita Arnab dengan kura-kura go. Arnab dan kura-kura. Faham? Amirul Hakimi? Saya suka cerita sang kaca menyeberangi sungai cikgu, yang dia ketuk-ketuk kepala buaya tu cikgu. Nak saya nyanyi ke cikgu? Tahu, saya tahu. Ya. Nak saya nyanyi tak cikgu lagu dia? Ada lagu? Nak saya nyanyi. Cuba nyanyi. Yang satu dua ketuk, kepala buaya saya ketuk. Yang tu cikgu. Bagus. Jadi semua ada cerita kegemaran masing-masing, betul? Jadi pada hari ini cikgu nak tahu, cuba kamu ceritakan tentang kisah tu. Boleh? Ceritakan kat cikgu. Cerita tu macam mana, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Siapa nak mula dulu? Amirul Hakimi boleh? Boleh cikgu. Boleh, okey. Cuba sila. Okey, cerita saya bermula apabila sang kancil nak seberang sungai cikgu. Okey. Lepas tu dalam sungai tu ada satu masalah. Banyak sangat buaya cikgu. Banyak sangat buaya. Lepas tu dia pun terfikir macam mana dia nak melintasi sungai tersebut. Lalu dia dapat satu idea. Mana dia boleh tipu semua buaya-buaya ni. Dia buat satu cerita cikgu. Cikgu tahu cerita apa cikgu? Wah, cerita apa tu? Dia cakap kalau dia dapat buaya ni dapat tolong dia seberang sungai tu, dia boleh, buaya-buaya tu boleh datang jamu makan oleh Raja Rimba tu. Buaya-buaya tu pun happy, seronok lah cikgu. Lepas tu dia tipu buaya. Lepas tu masa dia nak seberang sungai tu, dia nyanyi lagu 1, 2, 3 ketuk, kepala buaya saya ketuk. Macam itu cikgu. Dia pun berjayalah seberang sungai tu. Faham. Situlah cerita ni cikgu. Berikan satu tepukan pada Amirul. Okey, seterusnya Lumah Hasif. Boleh? Lumah Hasif? Boleh go. Boleh? Okey, cuba
Cuba ceritakan. Cerita tentang cerita saya Ego. Ya. Okay, macam ni. Pada satu hari, ada seekor arnab dan kura-kura. Jadi, Okay. arnab ni ajak kura-kura lawan lumba lari Ego. Lumba lari. Ya, lumba lari. Sebab arnab ni kan tahu kura-kura ni kan tak boleh lari laju kan Ego. Ya, betul. Jadi arnab ni nak cabar kura-kura untuk lumba lari dengan dia. Jadi diorang pun lumba lari. Lepas tu Arnab dah pergi jauh lah Ego ke depan. Kura-kura masih mula kat belakang. Baru mula. Tapi Arnab dah separuh jalan dah. Jadi Faham. jadi sebab Arnab ni macam lambat lagi lah kura-kura ni. Jadi dia berhenti tepi. Dia tidur dekat bawah pokok Ego. Dia tidur bawah pokok sampai tiba-tiba kura-kura dah nak sampai tempat dia lah Ego. Dia dah lepas daripada Arnab lah. Lepas tu anaknya macam gelabah lah Ego. Macam macam mana kura-kura boleh sampai depan lah tu. Lepas tu anak ni kejar balik. Dia kejar. Tiba-tiba tak dapat. Kura-kura menang Ego. Oh, sayang betul Jadi saya suka cerita ni sebab mengajarkan saya pasal jangan bersikap belagak lah Ego. Kita kena sentiasa merendah diri walaupun kita ni lagi hebat daripada orang lain, tapi kita kena rendah diri lah Ego. Faham. Itu Ego. Seterusnya. Sudah. Okey, terima kasih Luqman Asif. Seterusnya Daniel Iman boleh? Sama Ego. Daniel Iman, Ya cikgu. boleh ceritakan sikit cerita kegemaran kamu? Cerita kegemaran saya yang tadi tu lah cikgu. Gagak yang bijak tu. Kakak yang bijak, cuba ceritakan. Macam mana Okey, cerita tu? ceritanya macam ni cikgu. Gagak tu sedang berjalan di gurun tanah pasir. Jadi masa itu cuaca panas cikgu. Gagak ni pun dia kehausan. Apabila gagak ni jalan-jalan, dia jumpalah ada satu botol kaca ni. Dalam botol kaca ni ada air. Tapi jumlah airnya sikit dekat bawah-bawah botol tu cikgu. Maaf cikgu. Gagak tu pun cubalah nak masukkan paruh dan kepalanya dalam botol tu. Tapi tak dapat. Gagak pun fikir cara. Akhirnya gagak tu nampak batu. Batu kecil-kecil. Gagak tu pun masukkanlah batu dalam botol tu. Lama-lama air pun naik sampai ke atas. Akhirnya gagak dapat minum air. Faham. Baik, terima kasih Daniel Iman. Sama Tahniah. cikgu. Last, akhir sekali. Boleh cuba Faiz? Boleh cikgu. Boleh. Baik Faiz, cuba ceritakan cerita kegemaran kamu. Cerita kegemaran saya ni anak. Cuba ceritakan cerita kegemaran kamu. Cerita kegemaran saya Faiz? cerita apa cerita ni Pengembala dan Biri-biri. Pengembala dan biri-biri. Cuba kamu ceritakan. Ceritanya bermula apabila seorang pengembala biri-biri ni dia sangat malas bekerja untuk menjaga biri-birinya lah. Kemudian satu hari tu dia bosan dan dia cuba bergurau dengan penduduk kampung yang mengatakan bahawa biri-birinya telah dimakan oleh serigala. Ketika penduduk kampung datang, rupanya
rupa-rupanya pengembala itu bergurau sahaja. Seterusnya pengembala itu bergurau sekali lagi dan penduduk kampung pun datang lagi dan mereka telah ditipu untuk kali kedua. Kemudian pengembala itu menjerit minta tolong. Namun penduduk kampung menghiraukannya. Rupa-rupanya kejadian sebenar telah berlaku, iaitu kambing pengembala tersebut telah dimakan oleh serigala. Itulah yang saya tahu. Okey, baiklah. Terima kasih Faiz. Jadi cerita kamu semua memang Ramai sangat go. menarik. Berikan tepukan kepada diri sendiri. Tahniah. Okey, cerita kamu semua memang sangat menarik. Tapi apa yang lagi menarik bila kamu sendiri yang buat cerita tersebut. Jadi untuk aktiviti kita seterusnya, saya ada sertakan link pautan kad cerita digital di Google Classroom anda. Baik. Saya akan ajar macam mana cara untuk kamu laksanakannya. Boleh semua? Boleh semua? Boleh cikgu. Baik. Okey, semua nampak? Bye go. Okey, baiklah. Macam ni kat cerita dia. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan, katakan mula. Kemudian, tekan lagi sekali. Dan baca arahan. Cara menggunakan kad ini, yang pertama, pilih kad. Pilih satu kad watak, satu kad situasi, satu kad bahasa indah dan satu kad arahan. Kemudian, bina cerita gunakan kad yang dipilih untuk menghasilkan cerita yang menarik dan kreatif. Akhir sekali, lengkapkan cerita. Pastikan dalam cerita kamu semua ada permulaan, perkembangan dan penutup. Boleh semua? Boleh semua? Boleh go. Boleh, baik. Dan yang akhir sekali, persembahkan. Kamu semua perlu persembahkan mengikut arahan daripada kad arahan yang dipilih. Boleh semua? Jadi, bila anda tekan situ, akan ada 5 kad. Jadi, anda perlu pilih salah satu. Bila, contoh, saya bagi. Bila kamu pilih, akan keluar kotak. Momo si monyet. Watakannya lincah, kreatif dan ceria. Kemudian kamu tekan. Kamu tekan seterusnya, ada kad situasi. Jadi, kamu akan lakukan benda yang sama sampailah kad arahan persembahan. Selepas itu, kita gunakan gaya penciptaan. Dan akhir sekali, persembahkan. Okey, bagi sesiapa yang mendapat cikgu tak nak cakap lah. Nanti tak rasa. Jadi kamu cuba dulu, kemudian kamu beritahu saya. Boleh? Boleh semua? Boleh go. Jadi saya beri masa dalam berapa minit? 5 minit boleh? Okey, 10 minit, 9 minit, 5 minit. Okey, cukup 5 minit. Boleh semua? 5 minit je. Boleh semua? Baik. Boleh cikgu. Baik, dalam masa 5 minit Boleh kamu cikgu. guna dan hasilkan cerita. Kemudian kamu akan persembahkan.
Dah semua okey ke? Ataupun saya nak tambah masa? Saya bagi masa tambahan 3 minit boleh? Pukul 10, 8 minit. Boleh semua? Boleh semua? Boleh, 10, cikgu. 8 minit je. Baiklah, sudah 10, 8 minit. Jadi, cikgu nak tanya. Siapa yang dapat gaya penyampaian? Hello? Siapa yang dapat selain daripada lakonan? Saya Ego. Okey, Luqman Hasif. Jadi Liman dapat apa? Jadi Liman? Saya dapat Oh, lakonan, dapat cikgu. Baik. Amirul Hakimi pun dapat lakonan juga ke? Betul, cikgu. Faiz Waimi? Faiz Waimi? Saya pencerita Ego. Dah cerita. Okay, jadi malam ni kita ada persembahan cerita oleh Luqman Hasif dan Faiz Waimi. Jadi bagi yang buat lakonan pula, kamu perlu rekod dan hantar di Google Classroom. Boleh? Boleh Daniel Liman dan Amirul Hakimi? Boleh, cikgu. Okey, baik. Jadi antara Luqman Hasif dan Faiz Waimi, antara kamu berdua siapa yang mahu bercerita dahulu? Saya Ego. Baik, Luqman Hasif. Baik, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah cikgu. Saya akan menceritakan tentang Momo si monyet. Di sebuah hutan yang damai, tinggal seekor monyet yang lincah, kreatif dan ceria bernama Momo. Suatu hari, dia mendapati ada seketul batu besar telah menghalang aliran air sungai, menyebabkan haiwan-haiwan lain sukar mendapatkan air. Momo segera mengumpulkan rakan-rakannya untuk mencari penyelesaian. Dengan penuh semangat, dia berkata, "Bersatu hati mencapai kejayaan." Gajah menolak batu tersebut dengan bantuan haiwan lain. Manakala Momo memberi arahan dengan bijak. Akhirnya, batu itu berjaya dialihkan dan air sungai kembali mengalir.
Semua haiwan bersorak gembira dan berterima kasih kepada Momo. Momo tersenyum ceria kerana mereka telah membuktikan bahawa kerjasama membawa kejayaan. Dah, Ego. Baiklah. Bagus Lukman Hasif. Bagus. Jadi seterusnya Faiz Suhaimi. Boleh kamu ceritakan? Faiz Suhaimi? Boleh ke? Boleh. Baik. Saya serahkan kepada kamu. Saya serahkan pentas ni kepada kamu. Silakan. Baik, terima kasih. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Muri si burung murai dan asap tebal. Pada suatu hari, hutan yang hijau dan nyaman tiba-tiba diselubungi asap tebal. Haiwan-haiwan di dalam hutan menjadi cemas kerana sukar bernafas dan pandangan mereka terhad. Muri, si burung murai yang bijak, terbang rendah sambil memerhati keadaan. Dia melihat rakan-rakannya seperti arnab, kura-kura dan rusa kelihatan kebingungan. Muri segera bersuara, "Jangan panik. Kita mesti bekerjasama untuk keluar dari hutan ini." Arnab yang pantas berkata, "Saya boleh mencari jalan keluar." Kura-kura pula berkata, "Saya mungkin perlahan, tapi saya boleh bantu membawa anak-anak haiwan." Rusa menambah, "Saya akan pastikan semua bergerak bersama." Muri tersenyum lalu berkata, "Ingat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita bantu antara satu sama lain." Mereka pun bergerak bersama-sama. Arnab mencari laluan yang selamat. Rusa membantu haiwan yang lemah, manakala Muri terbang ke hadapan memberi petunjuk arah. Kura-kura pula tidak putus-putus memberi semangat. Akhirnya, mereka berjaya keluar dari kawasan hutan yang dipenuhi asap. Semua haiwan berasa lega dan bersyukur. Muri berkata, "Kita berjaya kerana kita tidak berputus asa dan saling membantu." Sejak hari itu, haiwan-haiwan di hutan sentiasa mengingati bahawa kerjasama adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Itu saja, cikgu. Baiklah, terima kasih Faiz. Berikan satu tepukan kepada kedua-dua pencerita kita pada hari ini. Jadi, mereka Luqman dan Faiz pun sudah menceritakan hasil cerita mereka. Hasil cerita yang telah mereka cipta. Jadi, kita perlu tahu siapakah pencerita yang terbaik pada malam ini. Jadi, perhatian kepada semua. Luqman Hasif, Faiz Suhaimi, Amirul Hakimi dan Daniel Iman. Jika kamu rasa Luqman Hasif adalah pencerita terbaik kita pada hari ini, sila angkat tangan. Baiklah, 2 undi untuk Luqman Hasif. Baiklah, turun tangan. Baik. Jadi, siapa pula yang rasa Faiz Suhaimi merupakan pencerita kita yang terbaik pada malam ini? Angkat tangan. Alamak. 2 juga. 3. Baik, turun tangan. Turun tangan. Baik. Jadi jelas terbukti bahawa pencerita kita yang terbaik pada malam ini jatuh kepada Faiz Suhaimi. Tahniah Faiz. Nanti naik sekolah boleh claim hadiah dengan saya je. Baik, jadi sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Jadi kepada yang dapat lakonan tadi, sila rekod di rumah dan hantar di Google Classroom ya. Boleh Daniel Iman dan Amirul Hakimi? Boleh, cikgu. Baik.
Jadi sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya sudahi kelas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ego. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Ego. Terima kasih Ego. Sama-sama Dok Masif.